Sebut tentang emas, umum sudah sedia maklum bahawa Malaysia sememangnya kaya dengan emas. Kami pernah kongsikan dalam video sebelum ini tentang emas rampasan Jepun masa Perang Dunia Kedua. Dan jauh video kami ke belakang, ada kami kongsikan fakta tentang bumi Malaysia ini pernah digelar semenanjung emas. Kali ini, suka kami kongsikan kepada anda tentang kisah satu kota yang digelar kota emas yang hilang dalam kabus sejarah. Tiada bukti kukuh membenarkan dakwaan kota emas tersebut. Namun, penemuan artifak lama di lokasi membuktikan pernah ada penempatan di kawasan tersebut jauh sebelum wujudnya Melaka dalam sejarah moden. Jauh di tengah-tengah rimba tebal Pahang, jauh dari laluan manusia moden, tersembunyi satu kisah yang jarang disebut dalam mana-mana buku sejarah. Orang-orang tua di Hulu Tembeling, Jelai dan Lipis memanggilnya dengan pelbagai nama. Ada yang kata kota emas, ada juga yang menyebut negeri di bawah gunung emas. Kota ini dikatakan kaya dengan emas dan pernah menjadi pusat kekuasaan satu tamadun purba sebelum wujudnya Melaka. Namun, seperti banyak kisah lama di tanah Melayu, kota ini lenyap begitu saja di telan hutan, ditimbus masa dan hanya tinggal dalam bisikan legenda. Cerita tentang kota emas ini mula tersebar melalui lisan penduduk pendalaman. Mereka bercerita tentang sebuah kerajaan makmur di hulu sungai. Kononnya, dari kota inilah pedagang membawa emas turun melalui Sungai Jelai dan Tembeling, menukar hasilnya dengan kain, rempah dan besi dari tanah seberang. Ada yang percaya kota itu diperintah oleh raja yang adil, tapi ditimpa sumpahan akibat tamak dan pengkhianatan, sehingga seluruh kotanya tenggelam diselubungi kabus tebal yang tidak pernah hilang. Bagi sesetengah orang, ini mungkin cerita dongeng. Tapi bagi yang pernah mendulang di sungai-sungai Pahang, mereka tahu emas memang benar-benar wujud di sana. Catatan tentang negeri emas di timur semenanjung sebenarnya bukan baru. Ahli sejarah Siam lama menyebut tentang negeri di bawah gunung emas, sebuah wilayah kaya hasil bumi di timur banjaran Titiwangsa. Pedagang Arab juga ada merekodkan cerita tentang satu negeri di Asia Tenggara yang tanahnya menghasilkan logam kuning yang paling bersih. Bila penjajah Eropah tiba pada abad ke-19, mereka menemui sesuatu yang pelik. Tokoh seperti Hugh Clifford dan Frank Swettenham menulis tentang penduduk di Hulu Pahang yang sibuk mendulang emas di sungai. Mereka juga mendengar kisah tentang batu-batu kota lama di dalam hutan, tapi tiada siapa berani pergi jauh kerana takut tersesat. Di Kuala Medan, ada laporan penemuan sepihan tembikar dan alat logam kuno. Di Sungai Jelai, pelombong British pernah menemukan batu-batu tersusun seperti tapak binaan. Namun, semuanya dibiarkan dan catatan itu akhirnya tenggelam bersama masa. Masuk abad ke-20, beberapa penyelidik tempatan mula menyambung semula pencarian. Ada di antaranya percaya bahawa kota emas bukanlah mitos sepenuhnya. Ia mungkin sebuah penempatan purba yang berkembang hasil perdagangan emas sejak ribuan tahun lalu. Bahkan mungkin sezaman dengan Gangga Negara di Perak atau Langkasuka di utara. Beberapa ekspedisi kecil pernah dijalankan oleh pencinta sejarah bebas dan penyelam tempatan. Ada yang mendakwa menemui batu berukir berbentuk segi empat di dasar sungai.
Ada pula yang menjumpai bekas terowong lama dipercayai laluan lombong emas purba. Walaupun belum ada pengesahan rasmi dari Jabatan Muzium, teori bahawa Pahang adalah antara kawasan perlombongan emas tertua di Asia Tenggara kini semakin diterima ahli sejarah. Mengapa kota ini hilang tanpa jejak? Ada yang kata bencana alam besar pernah melanda, mungkin tanah runtuh atau mungkin juga banjir besar. Ada juga yang percaya kota itu dilindungi oleh alam gaib, dijaga makhluk yang tidak dapat dilihat manusia. Kisah kota yang lenyap ini mirip banyak legenda dunia lain seperti Atlantis di barat. Bezanya, kota emas ini mungkin benar-benar wujud, hanya menunggu masa untuk ditemui semula. Hulu Pahang hari ini masih sunyi, dipenuhi hutan tebal dan sungai berliku. Namun, di setiap riak air dan tiupan angin, seolah-olah masih ada rahsia yang belum terbongkar. Mungkin di bawah lapisan tanah dan akar kayu tua ini tersimpan runtuhan kota yang pernah menjadi kebanggaan nenek moyang kita. Dan sampai hari ini, nama Kota Emas terus hidup bukan kerana emasnya, tapi kerana ia mengingatkan kita bahawa sejarah Melayu masih banyak yang belum dibongkar. Selagi hutang Hulu Pahang belum habis dijelajahi, rahsia Kota Emas belum berakhir. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen dan share.